Akhirnya, majlis perkahwinan Iman dan Aisyah berlangsung dengan lancar. Episod terakhir drama ini menunjukkan dengan jelas apa yang berlaku kepada semua wataknya. Tiada kejutan besar atau perubahan mendadak. Setiap watak mendapat penamat yang sederhana dan tenang dan semuanya ditutup dengan cara yang terasa bermakna. Mak Yam akhirnya dapat juga bertemu dengan Juraini walaupun masa mereka bersama tidak lama. Tidak lama selepas itu, Mak Yam meninggal dunia dengan tenang. Semua anak-anaknya berada di sisi pada waktu itu dan mereka dapat menguruskan jenazahnya dengan baik dan teratur. Selepas pemergian Mak Yam, Suri mula bimbang bahawa Juraini mungkin akan kembali ke luar negara. Baginya sudah tidak ada lagi sebab kuat untuk Juraini terus tinggal di kampung setelah ibu kandung mereka tiada. Hidayat, sebagai suami yang cuba menenangkan keadaan, memujuk Suri agar berfikiran positif. Dia percaya bahawa jika Juraini memilih untuk pergi semula ke luar negara, Juraini tetap akan dapat meneruskan hidupnya dengan baik. Di tanah perkuburan, Juraini menenangkan Aziz dan meminta dia terus kuat. Mereka saling menyokong antara satu sama lain. Selepas itu, Juraini pergi ke kubur Pak Talib. Di situ, dia meluahkan perasaan yang telah lama dipendam. Juraini mengakui bahawa dia pernah berdendam dengan perbuatan ayahnya pada masa lalu, tetapi dengan berjalannya waktu, dia belajar untuk melepaskan semuanya dan memaafkan kesalahan ayahnya. Dia juga memohon agar segala kesilapan atau dosa yang mungkin dilakukan terhadap ayahnya, sama ada secara sedar atau tidak, diampunkan. Samantha yang kini menggunakan nama Aisyah pulang dari New Zealand bersama Iman, anak angkat Suri dan Hidayat. Mereka dianggap seperti sepupu angkat. Walaupun menetap jauh di luar negara, mereka tetap pulang ke kampung setelah menerima berita tentang kematian Mak Yam, nenek yang sangat mereka sayangi. Disebabkan peristiwa pemergian Mak Yam, Linda akhirnya kembali kepada Aziz. Dia datang ke rumah bekas suaminya dan mengakui bahawa dia sentiasa sedia berada di sisi Aziz jika diperlukan. Perasaan sayang dan cinta antara mereka sebenarnya masih ada dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk berkahwin sekali lagi. Sebelum kembali ke New Zealand, Juraini sempat melawat kubur Mak Yam bersama Aisyah dan Iman. Pada masa itu, Aiman baru mendapat tawaran kerja di Malaysia. Juraini menasihati Iman supaya mempertimbangkan tawaran tersebut. Mereka berbincang panjang bersama Aisyah tentang pepatah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, yang bermaksud bahawa walaupun kehidupan di tempat lain mungkin lebih mewah, tempat sendiri tetap yang paling baik dan paling disayangi. Akhirnya Juraini dan Aisyah pulang semula ke New Zealand. Keputusan itu bukan kerana Juraini masih berkecil hati dengan adik-beradiknya, tetapi kerana dia perlu menemani Aisyah yang akan menghadapi peperiksaan semester akhir. Sebelum berangkat, Juraini berjanji kepada abang dan kakaknya bahawa dia pasti akan kembali ke tanah air dan bukannya pergi untuk selama-lamanya. Setahun selepas Juraini dan Aisyah kembali ke New Zealand, banyak perkara menggembirakan berlaku dalam keluarga mereka. Pelbagai kejadian baharu muncul yang membawa kebahagiaan dan menguatkan hubungan antara semua ahli keluarga. Linda menerima kejutan hari lahir daripada keluarga suaminya. Suri, sebagai adik ipar yang baik, menyambut gembira berita yang Aziz dan Linda umumkan. Linda sedang mengandung anak pertama mereka. Aziz sangat teruja dengan berita itu. Kegembiraan mereka bertambah apabila menerima khabar dari New Zealand bahawa Juraini dan Aisyah akan pulang ke Malaysia dan tinggal bersama mereka. Aziz lebih lega apabila Linda tidak keberatan langsung, malah menegaskan bahawa dia memang suka hidup dalam keluarga yang besar. Seperti yang dijangka, seluruh keluarga menyambut kepulangan Juraini dan Aisyah dengan penuh keterujaan. Aisyah paling gembira apabila mengetahui
dia bakal mendapat seorang sepupu. Dia sendiri melihat Linda tiba-tiba berlari masuk ke dalam rumah kerana ingin muntah, dan daripada situ dia sedar Linda memang sedang hamil. Juraini dan Aisyah menikmati makan malam bersama keluarga. Pada masa itu, Juraini menyerahkan satu bungkusan hadiah yang dititipkan oleh Anne, ibu mentuanya. Juraini kemudian berkongsi satu berita baik. Anne telah memeluk agama Islam. Keputusan itu tercapai selepas Juraini berjaya membantu Anne mengenali dan mempelajari Islam dengan lebih mendalam. Semasa makan malam itu, Iman dan Aisyah beberapa kali saling berpandangan. Keluarga menyedari tingkah laku mereka dan faham bahawa masih ada perasaan antara pasangan yang pernah gagal berkahwin itu. Melihat keadaan itu, keluarga membuat keputusan untuk menyatukan Iman dan Aisyah dalam perkahwinan. Mereka merasakan tidak ada sebab untuk menangguhkan apa-apa lagi kerana kedua-duanya jelas sudah membuka hati antara satu sama lain. Aziz, Suri dan Juraini sibuk berbincang tentang penyediaan makanan untuk majlis perkahwinan Aisyah dan Iman. Mereka memutuskan untuk memasak sendiri tanpa menggunakan perkhidmatan catering. Perbincangan mereka terhenti seketika apabila seorang wanita datang menawarkan keropok untuk dijual. Juraini terkejut kerana wanita itu adalah bekas isteri Azman, bekas majikan yang pernah merosakkan masa depannya dahulu. Ternyata sejak Azman dipenjarakan, perniagaan ditutup dan wanita itu terpaksa menjual keropok. Simpati dengan keadaannya, Aziz memberikan sedikit wang dan meminta wanita itu mendoakan arwah ibunya. Suri menyerahkan sedikit wang bagi pihak rumah anak yatim, manakala Juraini memberikan wang atas nama arwah ayahnya. Sebelum majlis perkahwinan, Iman dan Aisyah sempat bergaduh manja. Haziq, seorang anak yatim yang tinggal di rumah anak yatim yang diuruskan Suri dan suaminya, sengaja menguji perasaan Aisyah dengan menuduh Iman sudah mempunyai teman wanita baru. Wajah Aisyah berubah sewaktu mendengar tuduhan itu. Iman kemudian menyuruh Haziq memanggil Jasmine. Mereka saling menyindir, tetapi semua tuduhan itu terbukti salah apabila Haziq muncul membawa seekor kucing bernama Jasmine. Suri mengusik Iman dan Aisyah dengan bergurau sambil berpura-pura garang, meminta kepastian sama ada mereka benar-benar serius untuk berkahwin. Selain itu, Suri juga menegaskan agar Iman dan Aisyah tidak bertemu lagi sebelum majlis perkahwinan mereka diadakan. Masa terus berlalu dan semua persiapan perkahwinan telah selesai. Apabila tiba hari majlis, di luar lokasi, Iman meluahkan rasa takutnya, bimbang perkara buruk berlaku seperti dahulu. Peristiwa pernikahan yang tidak jadi masih menghantuinya. Namun, Suri berjaya menenangkan Iman dan membuang jauh perasaan takut itu. Di dalam bilik Aisyah, Juraini dan Aisyah sempat berbual sebelum majlis perkahwinan bermula. Aisyah meluahkan rasa rindunya dan betapa dia berharap arwah ayahnya dapat menyaksikan majlis perkahwinannya. Perbualan itu membuatkan mereka berdua menitiskan air mata hingga hampir merosakkan solekan Aisyah kerana suasana yang begitu menyentuh hati. Akhirnya, majlis perkahwinan Iman dan Aisyah berlangsung dengan lancar. Pada hari itu, semua orang sempat risau apabila Linda sakit perut. Mereka menganggap dia hendak bersalin, tetapi rupanya anak dalam kandungannya sedang menendang. Drama ini berakhir dengan bahagia untuk semua watak. Mereka yang jahat menerima balasan setimpal, yang tertindas mendapat keadilan, dan mereka yang baik tetap kekal baik.